Pasaran Kurier Malaysia dijangka mencapai sekitar 6.8 hingga 6.9 bilion ringgit pada tahun ini sahaja, mengambil kira lonjakan permintaan e-dagang dan penambahbaikan infrastruktur seperti fasiliti yang kita lihat pada hari ini. Masa yang sama, di pihak kerajaan khusus melalui MCMC dan Kementerian Komunikasi, kita sedang meneliti keperluan untuk meminda Akta Perkhidmatan Pos, yang mana saya difahamkan memang dalam akta pada waktu ini takrif pos itu merangkumi juga penghantaran bungkusan ataupun parcel. Dalam Akta Perkhidmatan Pos tahun 2012 wujud satu section pembentukan apa disebut sebagai tabung perkhidmatan pos, dan tabung ini penting untuk kita pastikan ekosistem kekal lestari, mampan, berdaya saing